orang musyrikin Mekah kata Ikrimah bin Abi Jahal, dia kata kami semua patung, dan bila kami musafir naik kapal, kami bawa patung tu. Tapi bila datang ombak besar, kami campak patung tu. Tahu sebab apa? Dia tahu logiknya dalam keadaan terdesak, mana patung boleh selamatkan dia, patung pun akan lemas. Campak je. Jadi Tuhan yang disembah, Tuhan itu juga dicampak. Okey. Inna Allah, sesungguhnya Allah yudkhil, akan masukkan allazina amanu, orang-orang yang mereka beriman. Apa tanda mereka beriman? Ada amalan. Sebab tu bila sebut amanu, Allah sebut wa amilus salihat. Bukti mereka beriman, mereka beramal soleh. Dan apakah yang dikatakan amal soleh? Macam mana kita tahu yang ni soleh, yang ni tak soleh? Kita nak tahu soleh ataupun tak, bukan tanya orang, bukan tanya nenek moyang kita, bukan tanya ustaz, tapi tanya sama tak dengan Nabi. Kalau sama, soleh. Kalau tak sama, tak soleh. Ustaz kata, ustaz di TV, selain pada puasa putih, hari putih, ada puasa hari hitam, iaitu 28, 29, 30. Dia cakap kat TV. Amal soleh ke tak? Puasa hari hitam. Soleh ke tak? Tapi ustaz cakap ni kat TV. TV pula telah berhijrah. Itu bukan amal soleh. Bukan amal soleh. Tadi dia kata apa dia cakap? Dia tak akan, mustahil dia akan cakap dalil benda yang tak betul. Memang tak ada dalil. Dia pakai logik akal lah. Bila tengah-tengah putih, hujungnya ustaz kata digalakkan, disunatkan puasa 3 bulan berturut-turut. Rejab, Syakban, Ramadan. Amal soleh ke amal tak soleh? Tak soleh. Tak soleh. Banyak kan kalau kita cek satu-satu, kita rasa soleh. Orang ramai kata soleh. Tengok-tengok tak soleh. Tak soleh. Sama ukuran dia, sama tak sama dengan Nabi. Kalau tak sama, tak soleh. Betul lah sahabat nak puasa dan tak nak berbuka. Nabi kata bukan amal soleh. Sahabat tak nak kahwin, Nabi kata bukan amal soleh. Sebab amal soleh ikut aku kahwin. Nabi kata apa lagi? Solat malam, tak nak tidur, bukan amal soleh, walaupun nama dia solat. Sebab apa? Tak sama dengan aku. Boleh Habis yang tidur tak bangun-bangun, amal soleh ke tak? Pun tak soleh juga, sebab tak sama dengan Nabi. Nabi baru. Kita kata awak tak boleh tak tidur langsung, solat je tak boleh. Awak bangun ke tak? Tak juga. Dua-dua tak solat. Okey. Allah akan masuk apa ni? Jannat. Mufrad ke jamak? Jamak. Kenapa Allah kata masukkan syurga? Setiap orang ada berapa syurga? 4. Ada dalil? Apa dia? Tak apa. Ada dalil tapi tak ingat. Yang lain? Tak tahu ada dalil ke tak ada. Kita dah tadabbur tak surah Ar-Rahman? Dah. Tak payah buka, tak payah. Nanti saya beritahu. Waliman khafa maqama rabbih. Waliman khafa maqama rabbih jannatani. Tengok. Wa terjemah. Dan liman, bagi siapa? Khafa. Khafa, khauf, takut. Bagi orang yang takut maqama
Maka ni kedudukan Tuhan, kebesaran Allah. Dia takut. Kedudukan Rabbi Tuhannya. Dia takut pada kebesaran Allah, maka dia pun tanda takut apa dah? Dengan cakap Tuhan lah. Maka bagi orang ni Tuhan kata jannatani. Berapa? 2 syurga. Dan selepas ayat ni Tuhan kata wa min dunihima. Wa min dunihima. Dan daripada selain pada kedua tu ada jannatani. 2. Jadi berapa semua? 4. Buat apa? Pak Ustaz, saya 1 pun okey. Tak apalah, masuk dulu. Okey, Allah akan masukkan siapa ni? Orang beriman. Apa tanda beriman? Apa kesan orang beriman dalam amal soleh? Kesan dia tenang. Sebab apa tenang? Allah pelindung. Kalau dah beriman, dah beramal soleh tapi tak tenang, cepat menggelabah. Belum lagi. Sebab Allah belum jadi wali dia. Okey, Allah akan masuk syurga-syurga. Apa lagi nikmat di syurga? Nak syurga tengah bandar ke tepi sungai? Nak tepi sungai ke tepi bandar? Kalau saya bagi pilihan, nak banglo tepi sungai ke banglo tepi KLCC? Apa sangat suka membeli ya? Syurga tak payah beli dah. Terfikir je. Sungai tu tajri, mengalir. Kita nak sungai yang kadang-kadang mengalir, kadang-kadang keruh, kadang-kadang tak mengalir, ataupun sentiasa mengalir. Ayat ni menunjukkan apa ni? Dari mana kita boleh faham? Sentiasa mengalir. Dari mana kita boleh faham? Fa'il mudhari' menunjukkan sentiasa. Okey, sungai pula nak mengalir kat mana? Di belakang rumah ke? Kebun kita ke? Depan rumah ke? Bawah rumah? Kenapa nak bawah rumah? Kalau nak tengok tak payah keluar, tengok je. Kalau nak mandi tak payah keluar, terjun je. Nikmat lah, min tahtiha, mengalir dari. Ada pendapat mengatakan bawah tu, satu bawah pokok. Istana ahli syurga ni, depan tu ada pokok. Dan sungai mengalir mana? Bawah pokok. Pokok di atas sungai. Kat dunia ada tak pokok di atas sungai? Bukan pokok kiambang tu, pokok yang ada batang ni. Pokok yang ada batang ada. Kedurian ke pokok kelapa ada. Tapi syurga boleh tak? Kenapa boleh? Sebab Allah kata, Nabi kata nikmat dalam syurga yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah terfikir pun. Memang tak boleh fikir. Mana boleh sungai mengalir bawah pokok, pokok di atas sungai. Itulah syurga. Okey? Dan sungai tu nak satu ke nak banyak? Nak. Kalau kita diberi pilihan, nak sungai satu ke nak sungai yang banyak? Banyak. Tuhan nak bagi yang kita suka. Tuhan bagi berapa? Anhar. Sungai-sungai. Nanti Tuhan akan sebut ni. Apa pula jenis sungai? Selepas ni ayat yang ke-15 surah Muhammad. Okey, berita gembira tak? Gembira tak? Okey, saya nak tanya, bila anak kita dah lepas SPM bulan 7 dapat surat tawaran masuk universiti. Dengan kita baca ayat ni, mana lebih suka? Mana lebih suka? Iaitu tawaran masuk universiti. Yang ni tawaran, yang mana kita suka? Masa itu pula kita tengah baca Quran, dapat surat. Kita tutup Quran, baca surat tu ataupun tak hirau surat tu. Itu tanda tu. Kalau kita tutup Quran, baca surat tawaran tu, mana kita tak suka pada tawaran Allah. Semua ibu bapa suka, seronok bila anak dia dapat masuk universiti. Tapi tak ramai mak bapak suka bila Allah tawarkan nak masuk syurga. Betul? Kenapa? Sebab tak nampak, tak belajar. Habis salah siapa?
Tak, sebenarnya kalau saya cakap kalau salah, betulkan. Sebenarnya ramai orang Islam beribadat 20 tahun, 50 tahun dia tak kenal Tuhan. Dia tak kenal Tuhan. Sebab tu solat dia tak lazat. Sebab tu solat dia tak seronok. Sebab tu susah nak solat awal. Sebab tu susah nak pergi masjid. Dia tak kenal Tuhan dia. Dan sebab tu dia tak nak baca ni apa-apa cerita berita gembira dan Quran. Kalau dia kenal Tuhan, dia yakin pada Tuhan, dia akan belat satu-satu. Sebab semua Quran adalah rahmat. Semua Quran adalah syifa. Tapi dia tak endah aja, baca tak nak faham. Dan tak faham pun tak rasa apa-apa. Kadang-kadang seminggu tak baca tak rasa apa-apa. Sebenarnya dia belum kenal Tuhan. Mana boleh dapat surat tawaran universiti anak kamu buka, kamu baca, tengok syarat. Baru masuk universiti, belum tentu masuk syurga. Kamu baca sampai faham, betul? Apa syarat kepulangan kamu cari juga. Kamu pergi hantar dia asrama, seronok. Tiba-tiba Tuhan nak bagi tahu berita gembira masuk syurga. Ramai tak indah. Betul? Sekarang gembira ke tak? Nampak muka sedih nak kata. Sedih takut tak dapat. Okey. Wallazina kafaru. Tengok, faham bagi dua je. Kalau tak beriman, kafir. Wallazina kafaru. Orang-orang kafir. Yatamatta'una, mereka berseronok. Tengok, yang suka berseronok kat dunia ni siapa dia? Orang kafir. Tuhan guna fi'il apa tu? Yatamatta'una. Allah nak bagi tu orang kafir ni matlamat dia seronok kat dunia. Nak makan sedap, nak berjalan, nak tengok, nak berhibur. Itu perangai orang kafir. Orang beriman nak seronok di akhirat. Okey. Kemudian bila makan, apa sikap orang kafir? Wa yakuluna. Dan mereka makan, tengok Tuhan kata kama takulu. Sebagaimana takulu? Makannya an'am, binatang ternak. Tuhan kata sama kan? Orang tak beriman makan dengan binatang makan. Apa persamaan tu? Apa dah? Benda lagi makan. Ha? Masih makan. Tak. Orang beriman pun macam tu juga. Bukan tu. Dia bila Tuhan kata orang kafir makan sama dengan binatang, mana tak sama dengan orang beriman. Orang beriman makan lain, orang kafir makan lain. Apa persamaan tu? Tak mikir ke mana datang makanan. Cuba buka surah Abasa ayat 24. Surah Abasa. Apa itu kata? Fal? Apa ayat tu? Fal yanzur. Fal yanzur ila fal yanzuril insan ila ta'amihi. Kemudian ada lagi. Siapa tu? Anna sababnal ma'a sabba. Kemudian summa syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian fa'ambatna fiha habban
wa nabata. Wahinaban, wahinaban. Habban wa nabata kan? Wahinaban. Habban wa inaban. Wahinaban. Okey, cuba tadabbur. Tuan kata fal yanzur. Maka hendaklah kalau kita belajar bahasa Arab, lam ni dia panggil lamul amri, perintah. Perintah. Bila perintah wajib. Apa yang wajib ni? Kita ingat wajib solat je, wajib puasa je, tak. Banyak lagi yang wajib kita tak buat. Di sini hendaklah melihat, perhati insan. Bila sebut manusia, semua sekali. Hendaklah manusia memerhati kepada apa? Ila ta'amihi, kepada makanannya. Tengok apa? Supaya tahu jenis makanan. Tak. Anna sababna al-ma'a sabbas. Kamu yang makan beras, nasi, sayur, kambing, ayam, udang, soto. Dari mana tu asal? Pertama, inna sababna al-ma'a. Sesungguhnya kami turunkan air. Mencurah-curah. Apa kaitan air hujan dengan yang kita makan? Kita makan beras. Beras tu tumbuh di mana? Di tanah. Tanah tu tumbuh, asalnya tanah tu mati. Macam mana dia boleh tumbuh? Sebab air turun. Lepas tu kita makan ayam. Ayam tu apa kaitan dengan hujan? Kita boleh makan ayam sebab ayam makan apa? Sebab ayam makan dedak. Sekarang manusia pula makan dedak. Sebab ayam makan dedak. Dedak tu daripada mana? Bumi. Tumbuhan. Dan tumbuhan tu tak akan tumbuh kecuali ya Allah. Bila makan rezeki, tengok, perhati. Siapa yang, dari mana sumber dan siapa yang bagi itu. Bila dah kena, bersyukur. Subhanallah. Jadi bila makan, wajib tak perhati. Wajib tak perhati. Makanan tu asal daripada apa? Apa dalil wajib? Ayat ni. Okey. Saya nak tanya, bila kambing makan rumput, dia perhati tak? Rumput ni asal daripada mana Allah turun? Perhati tak? Perhati tak? Okey. Bila orang makan, dia tak perhati. Sama tak orang dengan kambing tu? Ni maksud dia. Ni maksud dia. Faham tak? Bila makan, tak perhati dan tak kenal pemberi rezeki, tak rasa kebesaran, sama dengan binatang. Lepas binatang tu makan, dia pergi salat tak? Ramai tak orang sudah makan tak salat? Beza tak? Sama. Lepas makan, binatang tu tutup aurat tak? Dan ramai tak manusia lepas makan tak tutup aurat? Ramai? Sama tak? Sama. Siapa cakap sama ni? Jangan marah kat saya. Allah kata, kama tak kulu, tak ada beza. Kambing bila makan, dia ingat tak? Lepas ni ada mati, lepas ni ada kebangkitan. Ingat tak? Ingat? Kalau ingat bukan kambing. Ramai tak orang lepas makan, dia tak ingat mati, lepas ni ada azab kubur, lepas ni ada... Ramai tak orang macam tu? Ramai. Sama tak dengan kambing? Cuma bezanya apa dia? Mana lebih mahal? Kambing ke dia? Kambing. Sebab kambing orang jual. Dia orang tak jual. Kalau dia jual diri dia 500, orang beli tak? Tak. Tama-tama dah tua kan. Kita tak beli. Ustaz, kenapa dia dengan binatang ternak? Kenapa tak ada binatang sahaja lah? Kenapa ada istilah? Okey. Kenal dulu. Apa binatang ternak? Unta, kambing, lembu, kerbau. Kucing bukan makanan. Ya Allah. Jangan bersilap makan. Kucing bukan makanan. Ini binatang ternak yang dimakan oleh manusia. Itulah surah Al-An'am. Kan? Okey. Kenapa Tuhan tak kata binatang? Bila sebut binatang, termasuklah harimau, singa. Okey, antara binatang ternak dengan binatang yang buas tu, mana lebih cerdik sikit? Buas. Yang binatang ternak ni bodoh. Bodoh kan? Kenapa bodoh? Bila orang tak bagi makan,
Dia boleh mati kan? Dia mati akal. Mana tu aku tak datang-datang. Padahal ada depan tu dia tak boleh cari. Tapi harimau bila lapar dia cari tak? Dia guna akal. Dia guna akal. Jadi walaupun yang tu buas tapi cerdik sikit, tak bergantung pada orang. Yang ni nampak jinak je tapi bodoh. Asyik kena bagi makan je. Faham tak? Jadi Allah nak gambarkan manusia ni bukan setakat macam binatang tapi bodoh pula. Boleh kah? Wanar. Dan api neraka maswa. Maswa ni apa dia? Tempat tinggal. Lahum bagi mereka. Tengok. Bila Tuhan kata tempat tinggal, Tuhan guna perkataan maswa, tempat tinggal. Apa pengajaran daripada perkataan tu? Tempat tinggal. Tuhan tak kata mereka masuk. Beza mereka masuk dengan neraka tempat tinggal. Mana mereka tak akan pergi ke lain. Itulah rumah dia. Makan kat situ, mandi kat situ, berak kat situ, kencing kat situ, tukar baju kat situ, situ rumah dia. Jadi kalau orang tanyalah, boleh tak bagi alamat rumah awak? Boleh? Nombor 5, U8, turut 3.A, neraka Jahannam. Buruk tak alamat rumah dia? Boleh kah? Jadi kalau kita baca ayat ni, kita rasa tak kita belum lagi beriman? Tapi kalau tak tadabbur ayat, kita rasa macam okey tak? Bahaya. Sebab tu Quran ni syifa. Syifa tu salah satu merawat penyakit perasan. Happy je dia. Pergi jalan sana, pergi jalan sini. Quran tak faham. Tuhan kata, kalau kamu makan, tak berfikir, kamu seperti haiwan. Lepas makan. Quran tak baca lagi. Boleh kah? Okey, cukup.